Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 sikap dalam masyarakat orang Melayu kita yang disukai oleh Allah dan Rasul. 3 sikap yang saya pun subhanallah saya suka sangat. Yang pertama adalah sikap al-haya. Al-haya itu maksudnya sikap malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-Imam Muslim qala alaihi salatu wassalam, al-haya'u kulluhu khair. Sikap malu ni bawa semua baik, bawa kebaikan. Dan hadis ini oleh bila Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, bila disebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang nama dia Bushair ibn Ka'ab. Bushair ibn Ka'ab dia kata, inna minal haya'i, yani laqad qara'na fi kutubil hikmah, inna minal haya'i dha'fan wa inna minal haya'i jubnan wa inna minhu quwwah. Dia kata dalam kitab hikmah kita baca sikap segan ni ada sebahagiannya ada kekuatan, ada sikap menunjukkan sikap malu ni maksudnya awak ni tanda kelemahan awak. Maka marah sangat Imran radhiyallahu an kerana walaupun Bushair ibn Ka'ab seorang tabi'i yang baik, tapi oleh kerana dia membantah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Imran bin Husain hampir nak keluarkan dia daripada rumah. Jadi teman-teman rahmati Allah, sikap malu adalah sikap yang sangat baik. Dan alhamdulillah kita tengok masyarakat Melayu kita mempunyai sikap yang sangat indah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan sikap ini di kalangan kita. Yang kedua, as-sabr. Sikap kesabaran memang ada dalam masyarakat Melayu kita. Kita tengok kelebihan yang saya tengok sendiri bila seorang orang Islam kita ni mengalami masalah ataupun tekanan ataupun dia ada kesakitan, tapi dia akan sabar. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dah sebut dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa taala memang akan uji kamu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, Allah akan uji kita dengan ketakutan. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, kelaparan. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, kekurangan harta, kekurangan duit, kekurangan keluarga anak. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berita yang terbaik untuk orang sabar. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Mereka bila ada musibah, mereka akan kata إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Sikap yang ketiga yang sangat indah adalah akhlak yang tinggi dan hormat menghormati. Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari, qala alaihi salatu wassalam, inna min ahabbikum ilai ahsanukum akhlaqa. Hadis Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna min ahabbikum ilai, golongan yang paling aku sayang adalah ahsanukum akhlaqa, golongan yang paling baik akhlak dia. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi masyarakat Islam kita di bumi bertuah ini, kerana 3 sikap ini disukai dan disayangi oleh Allah dan Rasul. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.